Kita baru habis trek dekat Annapurna Base Camp. 8 hari juga kita kat atas sana. Macam mana geng? Puas tak? Kalau tak puas, korang kena naik sendiri. Sebab sekarang ni saya nak pergi ke satu kampung yang bernama Sauraha. Kampung Sauraha ni terletak di bandar kedua terbesar yang ada dekat Nepal ni. Dan bandar itu bernama Chitwan. Kampung Sauraha ni terkenal oleh kerana kampung ni terletak betul-betul berhampiran dengan kawasan National Park ataupun safari yang ada dekat Nepal ni. Dan untuk pergi ke sana daripada Bandar Pokhara ni, kita akan menaiki bas yang mengambil masa 6 ke 8 jam. Dan pada pagi tu, okey guys, ini hari kita akan keluar daripada Pokhara. Kita akan menuju ke tempat baru. Kalau nak senang, saya boleh naik teksi je. Tapi disebabkan nak jimat, kita akan cari bas Tintong untuk menuju ke terminal bas yang menghubungkan bandar ke bandar. Nasib baik tadi tak pusing-pusing bandar. Rupanya bas yang kita naik tu tak pergi ke terminal bas. Nasib baik dan buka map. Kalau tak mana-mana menjajau. Sekarang ni kita tengah jalan kaki sikit, on the way nak ke Tourist Bus Station. Kat situ kita boleh beli tiket. Kita akan ke Chitwan. Wah, kat mana kita nak beli tiket ni geng? Kita kena tanya orang. Man, where can buy tiket Chitwan? Chitwan. Okay man, thank you man. Okay geng, kita dah jumpa bas ke Chitwan. You can sit here. Okay, sit here. At the back side, you can sit anywhere. Okay man, thank you very much. 7:30. Alright, nice man. Kami kena kopi panas kan. Lepak dekat sini. Hey man. Member ni saya kenal masa hari ada kejadian tanah runtuh, masa kita daripada Kathmandu nak ke Bandar Pokhara. Dia ni attendant bus yang kita naik masa tu. Korang ingat tak? Di sebelah sepak lah. Jadi 7:30. Alright geng, kita akan gerak ke Chitwan pada ini hari. Tarikh 19 hari bulan 6 2020. Kita tengok ada apa dekat Chitwan. Okay, Purple Roger. Untuk tiket pula lagi pada Pokhara ke Chitwan, kalau korang beli dekat travel agency, diorang akan markup RM200. Tiket harga sebenar dalam 750 atau RM800 je harga tiket yang sebenar lah. Jadi kalau korang nak beli di mana-mana, korang pergi direct to the point je. Alright gang, sekarang ni kita dah bergerak menuju ke bandar Chitwan. Ya, bas yang kita naik. Diorang tengah tengok kawasan tanah runtuh ni weh. Dan tak berapa lama lepas tu, kita telah sampai dekat satu pekan dan bas mengambil keputusan untuk berehat. Dekat 8 hari juga kita tak dengar bunyi horn dan kenderaan ni masa trekking di Annapurna Base Camp. Dan untuk awal penerimaan situasi yang penuh sibuk ni, terus terang saya cakap kepala sakit weh. Mungkin disebabkan oleh frekuensi dah lari. Jalan yang kita tengah lalu ni adalah jalan utama bagi penghubung antara bandar besar ke bandar besar yang lain. Dan dekat jalan-jalan macam ni lah selalu terjadi tragedi tanah runtuh. Sekarang kita dah sampai dekat bandar Chitwan. Keadaan lalu lintas dekat bandar-bandar besar yang ada dekat Nepal ni, kalau macam gini goman dia normal geng. Orang tak ada lesen tak apa, yang penting pandai picit horn. Sekarang ni kita akan mula keluar daripada bandar Chitwan ni dan menuju ke kampung Sauraha. Saya rasa dekat sejam juga lah daripada bandar Chitwan ni. Sungai ni adalah pembahagi antara kampung Sauraha ni dengan Taman Negara Nepal. Jadi kalau kita nak tengok badak sumbu, tinggal berenang je lintas sungai ni. Tapi ada buaya. Okay guys, ni lah tempat kita malam ni. Tidur tempat badak. Okay geng, sekarang ni kita dekat kampung Sauraha. Dengan berada ni adalah penjaga kepada campsite kita menginap malam ni.
hello guys. Jadi kita akan lepak dengan dia dan petang ni dia akan bawa kita ronda Kampung Sauraha. If you want to do some real adventure, some real activities in Dan daripada dia ni jugalah saya dapat tahu cerita tentang Kampung Sauraha ni. Sebabnya setiap tempat mempunyai nama, dan bila dah ada nama mesti punya cerita. Hey man, morning bro. where? Going to see crocodile. Crocodile? Yeah. Okay. I'll see you later. Yeah man. Hey man. Call that Taga. Kanga. Taga. Sambil jalan-jalan tu, member saya ni suruh cuba makanan viral dekat sana. Makanan ni campuran antara kacang, muruku dan juga Maggi kering yang dihancurkan. Tak tertelan geng. What motion you take in last night? Yeah. Because Sekarang kita dah jumpa buaya. Lepas tu sekarang ni kita akan pergi ke satu muzium. Tapi ini muzium rare punya geng. Saya memang tak pernah jumpa kat tempat lain. Sauraha. Kakak duit dan tiket. Muzium ni kan dia menyimpan fosil-fosil haiwan yang pernah ada dekat kawasan Sauraha ni. There is real life like this. I think so. Memula saya plan untuk ke Sauraha ni untuk masuk ke National Park. Tapi disebabkan kosnya terlalu tinggi dan tak boleh nak masuk sesuka hati macam Annapurna Base Camp, saya batalkan niat tu dan plan untuk bergerak ke Bandar Kathmandu besok pagi-paginya. Kita tukar plan. Kita naik tuk-tuk, baru kita naik bas express. Sekali pagi tu saya kena tinggalnya bas lah, disebabkan bangun lambat, badan muka. Tapi jangan risau geng, kita masih boleh dapatkan pengangkutan. Tapi kita kena pergi ke Bandar Cichuan. Dan sambil-sambil tu saya akan ceritakan serba sedikit tentang etnik yang ada dekat Nepal ni. Macam dekat Kampung Sauraha ni, etnik yang menduduki tempat ni adalah bernama Taru. Manakala etnik yang menduduki kawasan Gunung Ganang adalah Gurung. Dan setiap etnik ni akan memiliki tradisi-tradisi yang tersendiri. Contohnya macam etnik Taru ni kan, kita dapat tengok rumah-rumah yang dibina banyak dilapikkan oleh lapisan lumpur yang dicampurkan bersama jerami. Mungkin disebabkan tempat ni terlalu panas cuacanya. Sekarang ni kita dah sampai dekat terminal bas Bandar Cichuan. Dan disebabkan awal lagi ni, kita akan pergi melawat masjid yang ada dekat bandar ni. Okey geng, ini masjid dekat Cichuan setiap daerah nampaknya dekat Nepal ni ada wakil kita. Assalamualaikum. Lepas tu untuk balik ke kota Kathmandu, kita akan menaiki van selama 6 ke 8 jam. Azab dia geng, berempit dekat dalam van ni memang tak selesa. Tapi ini je cara yang ada. Lepas ini saya akan bawa korang ronda, tengok apa yang ada dekat kota Kathmandu. Dan kita akan berjumpa lagi dengan Dak Ganesh. Dia kata dia nak bawa kita pergi ke satu tempat yang suci bagi dia. Jadi kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Apa-apa Roger, okey?